Yang belum subscribe, sila tekan subscribe dulu. Pasal aku tengok traffic orang yang tengok video aku 70% adalah orang-orang baru sampai channel ni. Kita nak pergi mana? Sipul. Oh, kita nak pergi mana, Zil? Sipul. Kita nak pergi mana, Ulhak? Santara. Nusantara? Wow, Nusantara kat mana? Jauh. Jauh tu kat mana? Selangor. Oh, terenya Selangor. Sana Ulhak tahu. Ada situ. Okey, cakap jom kita pergi Nusantara. Jom. Jom kita pergi Nusantara, cakap. Jom. Jom kita pergi Nusantara, cakap. Jom. Ulhak cakap jom kita pergi Nusantara. Jom pergi Nusantara. Ada Zishan. Cakap hello. Ish, minum air pula. Okay, Ulhak, kita nak pergi Kuala Selangor. Berapa jam? 6 jam. Okay, Kuala Selangor 6 jam dari Taman Melati. Let's go. Ulhak, lagi berapa jam sampai? 5. Oh my god. Zishan, kita nak tengok animal apa? Apa? Betul ke? Betul. Oh, dah sampai. Husin Fauzi Farm. Hai. Oh, aku dan kids bila dah ramai macam ni memang agak susah untuk kita pergi London ke pergi Australia ke. Memang tak lah. Satu tiket pun RM2,000. Kita kena kira head count dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup. Aku takut tinggal anak. Okey, jom. Tu apa sih? Tu apa? Ha? Alligator. Alligator ke fish? Gills. Gills. Tapi Ulhak, nama ikan ni alligator. Tapi dia ikan. Macam mana? Tengok mulut dia. Tengok mulut dia. Mulut dia macam alligator. Oh, turtle ni makan ikan. Tapi memang naturally dia duduk macam tu. Ni naga ni naga berjanggut. Nama apa? Naga berjanggut. Naga berjanggut. Dan apa berjanggut sebab bawah ni duri dia ni macam janggut. Oh, dia ada Dan janggut tu bawah bila tu. dia stres ataupun dia marah, dia akan kembangkan dia punya bawah ni jadi warna hitam. So ni dia stres ke tak? Tak. Dia kalau tidur memang macam ni. Macam manusia sikit. Zishan, dia tidur macam Zishan. Fatin nama dia. Fatin? Fatin. Nama Fatin. Dia tengah bunting ni. Ulhak punya girlfriend Fatin kan? Nama dia memang macam tu. Oh, Patagonian Mara. Dia ni macam Arnab. Oh, dia Arnab. Oh, dia Arnab lah Ulhak. Ada kaki. Oh, betul lah. Kepala dia macam Arnab. Ostrich. Mina. Tu, tengok kaki dia. Kaki dia macam dinosaur. Itu tak betul, sayang. Okay, pegang. Takut dia gigit. Dia tak gigit lah, tak makan orang. Jangan bagi dia jilat, bagi dia makan. Kesian dia. Wow. So prefer kambing ke deer? Dia makan ni juga. Baba tak makan. Tu comel. Nana. Ni Nana ni Jojo. Bagi makan tangan Ulhak je. Ya, dia Dia comel. makan anak punya seluar. Seluar Ulhak warna hijau, macam pokok je. Dia kalau biasanya jantan. Oh, jantan. Ulhak tahu. Jantan tu apa? Zee, dia pakai spek lah. Kambing jamlo. Ui, lain macam Ulhak. Saya jamlo. Okay, dekat sini dia ada beberapa aktiviti. Kat sini actually boleh bagi makan animals. And then ada petting zoo. And then aktiviti lain juga boleh naik ATV train kat depan tu yang macam comel-comel punya ATV, siap ada train kat belakang tu.
And then kat sini ada tangkap ikan. Lepas tu ada playground. So kalau budak-budak dah habis puas tengok binatang, ada playground kat sini boleh main. Ini slide 1980-an. Ini boleh dikirakan artifak Malaysia. Okay, diorang tengah melalui classic experience zaman 1980s. Naik slide klasik. Shine, go. Macam kena pegang tangan ni, Bo. Dia dah second thought. Okay, go. Tak jadi. Zaman kami slide ni safety tak ada. Dia nombor 6, bukan nombor 1. Ni dia playground. Ni geng-geng yang tak ada passion dah tengok binatang. So diorang layan dunia fantasi diorang. Uniknya kat sini, pasal kalau kau tengok kan, dia punya layout panjang, straight, dalam 150. Maknanya daripada entrance masuk, korang lalu petting zoo, lepas tu lalu tempat bagi makan, lepas tu dia 150 meter ke belakang. Dia straight je. So kiri kanan sentiasa ada aktiviti. Memang senang lah nak handle budak-budak ramai macam ni. Aira sebenarnya colour dia sama macam Aira. So adakah Aira rabbit? Dekat Huzain Fauzi Farm ni kan, tiba-tiba ada pula C70. Tapi ni geng GTB, geng tayar besar. So dekat sini Huzain Fauzi Farm, dia orang ada juga kambing perap, ayam perap, daging perap. So dia orang ada jual yang sekarang ni ada offer ayam perap dengan daging perap untuk RM20 sampai hujung bulan ni. Kalau untuk kambing perap sampai bila harga dia RM25. So yang ni korang boleh dapatkan dekat dia orang punya social media. Okay, so bila korang datang Huzain Fauzi Farm ni, bukan setakat kau pergi bayar entrance, masuk tengok binatang. Sebenarnya dia punya income daripada Huzain Fauzi Farm ni, dia pergi ke kat belakang tu, kalau korang boleh nampak ada surau warna hijau tu. So surau tu juga sebelah dia ada Tafiz. So duit daripada income Huzain Fauzi Farm ni pergi ke surau dan juga Tafiz kat belakang tu. So adalah contribution korang kat situ. Bagus juga kan jadi. Okay, next destination kita kena makan tengah hari. Tempat kami nak makan ni memang special sikit. Tempat duduk juga, tapi dia boleh makan kat situ juga. Makan pizza. Mana? Zayan best ke Zayan? Best tak? Best sangat. Best. Okay. Ni dia. Kita sampai Nusantara Village. Wow. Baba dah nampak dari jauh. Nampak dari jauh. Bukan ni nak jom. Bukan kena tipu, kena scam. Oh, happeningnya ramai orang. Boleh bawa ke Google? Google. Google lah, bukan Google. Jom. What happened? Kucing. Yeay, pakai kasut. Okay dah, are you ready? Ready. Walaupun kami baru sampai, makan pun belum, tapi korang tengok anak aku ni. Ni dah celup. Yang ni sudah celup, seluar basah. Lagi seorang sudah masuk swimming pool dengan baju dan tenggelam. Habis basah, settle. Dah tak boleh kontrol. So, aku rasa kita biarkan je lah. Tukar baju. Rizan, jom tukar baju. Ayo, sudah basah, tak boleh buat apa. Nusantara Village ni kalau kau tengok ada banyak gila unit. Dekat sini dah terus ada swimming pool. Tengok dia ada rumah macam ni, kat belakang tu ada unit lain, belakang ni pun ada unit lain. Yang sana, tu macam, tu unit lain juga. Menarik gila. So basically boleh duduk kat sini dan kalau nak makan pun boleh settle makan kat sini juga. Tak payah nak keluar mana-mana. Senang gila. Tengok punya tak sabar. Ayo, apa? Hai. Wow, kita ada sendiri punya swimming pool, you know. Kuala Selangor 6 jam kan? Tak. Sebenarnya berapa jam? 2. KL ke Kuala Selangor adalah dalam 1 jam je. Wow.
Wow. 3, 4. Atas berapa lagi? So nice. Kena ada 5 lagi. Kenapa kena ada 5 lagi? Kita ada 15 orang. Wow. Tingginya. Kenapa Hak naik macam tu? Takut ke? Oh, pucut. Baba tak sedar ada cermin. Wow, dia rumah tradisional Melayu. Wow, wih. Ni minum baba. Okay. Ni airan kakak. Okay, bilik nombor 3 lagi. Ni bilik siapa? Baba. Ni bilik Baba. So ada 4 bilik. Total ada 4 bilik. Tak termasuk bilik yang kat luar ni, yang tak di dinding. Kalau punya. Ulhak, Baba rasa duduk dekat kitchen. Takut ke? Takut ke? Takut ke? Seronoknya rumah ni dia gated, okey? Nampak? Gated. Even kat sini pun gate yang nak masuk, pintu yang nak masuk ni korang sebenarnya boleh tutup. So jadi gated lah. Gated. Tak ada siapa nak nampak korang kalau kat sini macam perempuan-perempuan nak mandi. Boleh lah. Bestnya boleh melepak kat sini. Tengok boleh makan ramai-ramai kat sini. Seronok ni. And ada barbecue lah. Malam ni boleh barbecue. Dekat depan ni pula, wow, ada tempat melepak lagi. Weh, gila best weh. Memang tempat chill lah. Dan datang sini boleh makan. Tengok makanan dia. Siap ada pizza, yummy. Spaghetti ada. Nasi pun ada. Chicken chop ada. So memang senang lah nak datang tidur sini. Lepas tu makan boleh, main boleh, apa segala boleh. Tengok veranda. Terus boleh tengok swimming pool dekat bawah. Lapar ke Zayan? Lapar ke? Lapar ke? Zil lapar ke? Lapar? Baru nak makan. Tadi seronok mandi ke? Best ke? Wow, tengok ni. Sini pun dah ada unit lain. Yang ni unit kecil sikit. Satu bilik ni boleh masuk dalam 3 orang. Not bad. Comel-comel je. So tak semestinya korang kena ambil banglo yang besar tu. Ini pun dah jadi. Special dia macam gathering Yande. Kereta-kereta Yande hari ni. Ada Ioniq 5 lah. Baru sampai pula Ioniq 5. Kru bawa Kona. Aku bawa Starex. Dia jadi macam gathering. Okay, sekarang kita nak lari 20 minit daripada sini. Nak pergi ke Tok Bah Celup Tepung Viral. Hey, kita makan petang lagi. Okay, kita dah sampai. Itu dah Tok Bah Celup Tepung dan ikan bakar. Western Selambak Viral. Celup Tepung Viral. Uncle Bob ada. Aneka minuman. Tu dia tidur. Pancit. Main swimming pool. Ni tidur. Pancit. Ni seorang lagi tidur juga. Oh, ni dah bangun. Ini betul-betul balon 1 hari makan dan entertainment untuk family. Western Selambak ada. Banyak. Wow, ada KL tahu. Kita tengok Western Selambak ni. Apa benda yang selambak? Dia. Selambak. Dia memang ada roti je ni? Ada roti garlic, sosis, salad, kentang. Mak sedap lah air dia. Tengok kat sini dia punya menu mak boleh tahan ganas ke. Ada nasi lemak kukus, nasi lemak celup tepung, mi bandung, set udang selambak, set dulang selambak, nasi lemak. Mak rupa-rupanya dia tak adalah betul-betul dekat Kuala Selangor. So Tok Bah ni sebenarnya dekat dengan Sungai Buloh. Tapi okey lah, berbaloi lah. Aku rasa macam nak makan ni. Memang pelambak ni nak menyumbat. Mampu lah anak-anak aku tengok ni. Oh my god. Mari kita belasah makan. Mana nak buat barbecue malam ni? Ke barbecue tu kita bungkus tu esok? Dia bila condition macam aku ni kan, anak ramai, kami jarang gila nak makan kat luar. Pasal
kos untuk makan kat luar tu sangat mahal. Tapi ada time macam ni, weekend yang semua orang free, sebulan sekali bolehlah bawa, bagi dia orang happy sikit. Kita anak dah ramai ni, kita tak boleh nak spend untuk diri sendiri sangat. Dia tiba masa kita spend untuk anak-anak. Zaman kita tu dah habis dah sebenarnya. Zaman kita masa baru kahwin tu 2-3 tahun baru kahwin tu sebelum dapat anak. Itulah kita punya seronok kahwin. Lepas tu kita layan apa anak yang nak. Nasi lemak selambak. Memang selambak lauk dia. Oh dia. Ini kereta api makanan. Orang yang bersalah ni adalah ni. Oh my god. Nanti ayam tu hidup. Oh, favorite keropok. Cicah. Cicah lah. Jangan lupa. Oh, ni pedas. Nasi goreng. Enggak. Dan kita sampai balik ke Nusantara Village. Kita buat aktiviti malam pula. Hey, family Yande lah. Starex, I Need 5, Kona. Walaupun Nusantara Village ni dia in between ladang kelapa sawit, tapi dia punya mood kat sini memang best, cerah. And then dia ada boleh chill-chill kat sini, nampak tu. Rumah dia pun cantik, tapi semalam swimming pool sini kita tak boleh main lah kot Tapi kita ada swimming pool sendiri. Itu best dia. Dia orang ni memang excited lah nak mandi swimming pool kat sini pula. Second round. Best ke swimming pool? Ya ke? Dah penat sangat, makan pun cukup. Last sekali main batu. Nasi goreng talam daripada Tok Bah Celup Tepung kami bawa ke dinner. Makan dengan kambiang, dengan daging, dengan ayam. Good morning. Pagi-pagi ni anak-anakku dah terjun masuk swimming pool ni. Habis aku tak boleh kontrol, biar je lah. Ziz suka yang ni ke yang ni? Yang tu lagi best. Okay, pagi ni kita nak pergi cari breakfast. Let's go. Okay, aku jumpa satu kedai. Macam best je. Aku rasa lama gila aku tak breakfast dekat gerai-gerai macam area kampung ni kan. Best gila. Environment best, duduk lepak. Yelah, kalau kita duduk bandar, semua kelang kabut. Makan pun kat kedai. Macam tak ada warung-warung macam ni. Semua rushing tau. So aku faham lah kenapa dekat kampung orang-orang relax. Pasal nak rushing apa? Relax lah. Okay, makan time. Baba ada roti canai. Nasi tak ada roti canai je. Wow. Tengok YouTube ke? Tengok YouTube ke? Ni pun ada tengok YouTube. Sementara kami mengemas. Nampak mengemas. Sebab ada distraction. So kat sini ada YouTube dan juga Netflix. Senang hati jaga mereka ni, Sat. Tinggalkan swimming pool, sedih kan? No. Yes, betul. No. Sedih. Tengok. Anak aku pun sedih nak tinggalkan swimming pool ni. Memang seronok lah. Kalau korang datang Kuala Selangor, kat mana lagi boleh cari benda-benda macam ni? Mana ada weh. Korang datang Kuala Selangor, boleh pergi zoo, boleh pergi makan-makan. Lepas tu ada kat sini, ada boleh tengok kelip-kelip malam-malam. So, memang Nusantara Village ni perfect habis. Korang nak main theme park ada. Korang nak duduk dengan selesa pun boleh. Makan memang syok makan-makan kampung kat sini kan. Paling senang makan dekat dalam sini je lah. Dia orang start pada pukul 12 sampai tengah malam dia orang buka. Memang sangat recommended Nusantara Village ni. And thank you Nusantara Village untuk support kami punya small
holiday weekend. Ay, berat. Wow, baju dia PLTO. Cantiknya Macam baju. Baba. Lah. Macam Baba. Tengok. Oh, sama baju lah Jishan. Tahu ke bawa kereta? Bukan pakai kaki, pakai tangan. Tangan mana? Tangan.